Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aisyah dan hari ini saya akan terangkan berkaitan dengan kursus KPS 3023 iaitu Sosiologi Pendidikan. Jadi kita akan kenal tokoh-tokoh barat dan tokoh-tokoh Islam yang hebat yang telah memperkenalkan teori-teori sosiologi yang kita guna sampai hari ini. Pertama sekali, tokoh sosiologi barat. Korang wajib tahu yang tokoh barat ini ada 5. Yang pertama, Auguste Comte, di mana korang kena ingat ada 2 S. Auguste Comte 2 S, iaitu sosiologi dan saintifik. Kenapa? Kerana beliau ialah pengasas sosiologi. Beliau ni percaya bahawa masyarakat boleh dikaji secara saintifik sama macam sains mula jadi. Dan dari segi pendidikan, bagi Comte, sekolah ialah alat utama untuk membentuk masyarakat yang teratur dan progresif. Tokoh barat yang kedua ialah Emile Durkheim. Korang kena ingat M dan S, iaitu moral dan solidariti. Beliau ialah bapa sosiologi pendidikan dan beliau mengatakan bahawa peranan sekolah adalah untuk sosialisasi moral, iaitu mengajar nilai murni supaya wujud solidariti sosial, iaitu perpaduan. Tokoh barat yang ketiga ialah Karl Marx. Korang kena ingat K dan K, iaitu konflik dan kelas. Marx ni dia fokus kepada ekonomi. Beliau mengatakan bahawa sekolah sebenarnya mengekalkan jurang antara kelas kaya dan kelas miskin, iaitu sekolah menghasilkan pekerja yang patuh kepada sistem kapitalis. Tokoh yang keempat ialah Max Weber. Korang kena ingat S dan B, iaitu yang memfokuskan kepada status dan biokrasi. Di mana Weber dia mengatakan bahawa pendidikan bukan tentang ekonomi semata-mata, tetapi juga tentang status sosial, iaitu kelayakan akademik seperti sijil SPM dan sijil STPM adalah satu simbol status. Beliau juga telah memperkenalkan sistem biokrasi di sekolah yang lebih teratur. Tokoh yang terakhir, iaitu tokoh yang kelima barat, ialah Pierre Bourdieu. Korang kena ingat M dan B, iaitu model budaya, di mana Bourdieu mengatakan anak-anak dari keluarga yang terpelajar ada kelebihan kerana mereka mewarisi model budaya, iaitu bahasa, adab dan pengetahuan yang memudahkan mereka lebih skor dalam peperiksaan. Dan beliau juga ada satu formula yang menarik, iaitu formula Bourdieu. Seterusnya kita akan beralih kepada tokoh sosiologi Islam. Ramai yang tak tahu bahawa sarjana Islam telah memperkenalkan sosiologi ratusan tahun sebelum barat. Jadi kita kena ingat 3 tokoh sosiologi Islam ini. Tokoh pertama ialah Ibnu Khaldun. Korang kena ingat A dan U, iaitu As-Sabiah dan Umran, di mana beliau telah menulis karya Agun Muqaddimah pada tahun 1377. Beliau mengkaji Umran, iaitu tamadun, dan memperkenalkan konsep As-Sabiah, iaitu solidariti kelompok ataupun perpaduan. Beliau percaya pendidikan adalah proses sosial yang dipengaruhi oleh persekitaran untuk membina tabiat dan intelek manusia. Tokoh Islam yang kedua ialah Al-Ghazali, iaitu korang kena ingat I dan K, insan kamil. Tujuan utama pendidikan bagi Al-Ghazali adalah untuk melahirkan insan kamil, iaitu manusia sempurna dari segi akhlak dan rohani. Beliau membahagikan ilmu kepada fardu ain dan juga fardu kifayah. Tokoh yang ketiga iaitu Ibn Rushd. Korang kena ingat A dan W, iaitu akal dan wahyu. Beliau memperjuangkan integrasi antara ilmu akal, iaitu falsafah ataupun sains, dan juga ilmu wahyu, iaitu agama. Pendidikan mestilah holistik dan tidak memisahkan dunia dan akhirat, iaitu bagi dia dunia dan akhirat kenalah seimbang. Seterusnya kita akan ke perbandingan dan realiti di Malaysia. Kalau kita nak bandingkan, sosiologi barat ia lebih fokus kepada struktur sosial, ekonomi dan kuasa. Manakala sosiologi Islam meletakkan pembangunan insan, akhlak dan keredaan Allah sebagai matlamat mutlak. Namun, kedua-duanya bersetuju bahawa pendidikan adalah satu proses sosial. Jadi dekat Malaysia ni kita sangat bertuah kerana falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu FPK, kita telah menggabungkan kedua-dua tradisi ini, iaitu kita ambil sains dan teknologi daripada barat
dan kita sepadukan dengan nilai murni serta kerohanian dari Islam untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, iaitu Jerry. Jadi, kesimpulannya, memahami sosiologi pendidikan ni mengajar kita untuk menjadi guru yang lebih peka terhadap latar belakang murid. Jadi, belajar sosiologi ni bukan sekadar untuk lulus exam tetapi juga untuk kita memahami sifat manusia. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.